Seorang pelajar perempuan berusia 13 tahun cedera selepas dipercayai dipukul beramai-ramai oleh 5 pelajar perempuan lain dalam kejadian di sebuah sekolah di Sandakan, Sabah pada Rabu. Kejadian itu dikatakan berpunca daripada salah faham dalam kumpulan WhatsApp dikenali sebagai Angel. Mangsa yang merupakan pelajar tingkatan 1 itu dilaporkan mengalami kecederaan pada beberapa bahagian badan selepas diserang sekumpulan pelajar perempuan. Ketua Polis Daerah Sandakan, Asisten Komisioner ACP Muhammad Azhar Hamin berkata, siasatan awal mendapati pergaduhan berlaku akibat perselisihan faham dalam kumpulan WhatsApp berkenaan sebelum bertukar menjadi serangan fizikal. Adakah anda penjawat awam? Perlukan bantuan kewangan? Tak perlu pening lagi. Angkatan Jati Diri, institusi kewangan yang diiktiraf kerajaan, sedia membantu anda. Proses mudah, kelulusan pantas. Bantuan kewangan dalam masa singkat. Nak tahu lebih lanjut? Mudah saja scan QR code di skrin sekarang. Tertakluk kepada terma dan syarat.